Anggaran dia untuk KG 3.8 juta tan Dari ringgit berapa? setahun. Kalau ringgit pula 9.4 bilion. Okey. 9.4 bilion apa ni? Okey cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, depan kita ni ada baja cik ya. Apa nak buat dengan baja ni cik sebenarnya? Okey cik. Dia ginilah. Pada contohlah buyer-buyer anda yang apa ni, semuanya berniaga di hujung jari. Andai kata anda mahir bidang itu, tapi tak ada barang nak dibuat. So teringat Acik zaman kemelesetan ekonomi tahun 86-87 dulu. Masa tu PM-nya adalah Tun Mahathir. Dia bercakap, bila kemelesetan ekonomi ini, apa perniagaan yang boleh kita laksanakan? Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Okey. Dan yang ketiga, perkhidmatan. Jadi, kalau sebut pada makanan, makanan ni siapa yang makan? Kita semua fokus hanya makanan tadi, manusia yang makan. Sebenarnya ada 3 kelompok yang besar untuk makanan. Pertama, manusia. Kedua, haiwan ternak. Yang ketiga, tanam-tanam. 3 kelompok ni semua nak makan. Kalau dibandingkan, manusia ni kelompok yang kecil dibandingkan 2 kelompok yang lain. Tapi semua orang akan tertumpu kepada penyediaan ataupun jualan makanan yang sasarannya kepada manusia. Terfikir tak anda? Di mana kelompok yang paling besar? Adalah tanam-tanaman. Cuba cek dekat GBT ke, ChatGPT itu kan. Berapa keperluan baja? Kalau Acik soal kamu lah, berapa keperluan baja untuk setahun dekat Malaysia ni? Keperluan baja cik. Tadi saya cek trend sekarang lah pakai ChatGPT. Anggaran dia untuk KG 3.8 juta tan dari ringgit setahun. Kalau ringgit pula 9.4 bilion. Okey. 9.4 bilion keperluan baja di Malaysia untuk tanam-tanaman tempoh setahun. 9.4 bilion tu besar. Besar, sangat besar. Jadi sekarang permasalahannya, tak semua orang mampu untuk menghasilkan baja. Acik tak cakap Acik seorang aja dekat Malaysia ni yang tahu. Tidak, ramai lagi. Cuma Acik boleh membantu anda untuk menghasilkan baja sendiri. Contoh, macam pack macam ni kan. Formula apa yang you nak? Bahan apa yang you nak ni? Cuma Acik bagi tahu, Acik spesialis untuk bahan-bahan kimia. Nak murah, kita pakai slow release. Nak cantik, nak cepat, nak dia punya tindak balasnya cepat, kita pakai soluble. Jadi bagaimana? So anda ambil macam ni, taruh je jenam sendiri. Cuma dia ada minimum modal lah. Minimum modal sebab mesin Acik keluarkan ada minimum modal dia. Okey guys, jap kita iklan jap. Okey, siapa yang nak cari parti baja push buah, baja subuh, boleh pergi ke Nasnan Shop dekat Shopee. Nanti saya akan sediakan link dekat description di bawah. Boleh klik link tu, okey?
Alright, kita sambung tengok video. Formula apa yang you nak, bagi tahu Haji, insya-Allah. Ataupun cari yang hebat baja di luar sana, yang hebat, yang mahal, kasih Haji nisbahnya je. InsyaAllah Haji akan boleh kirakan untuk anda semua. Maknanya sekarang ni anda boleh ada produk sendiri. Okey, so maknanya ini peluang je ya. Ya. Peluang yang nak dibuka kepada orang-orang yang berminat nak meniaga dalam bidang pertanian. Terutamanya baja. Terutamanya ambil 9.8 bilion tadi, mungkin 0.001% tadi adalah anda. Ataupun simple, baja ni kenapa Cik buat dalam bentuk hablur? Sebab senang post. Tapi bagi 1 kilo ni, dia boleh jadi baja cecair 4 liter tau. Baja cecair boleh jadi 4 liter. Berapa pasaran di luar? Cik jarang nampak di luar bawah 100. Terutama untuk baja padi dan sebagainya. Jadi ini baru sekilo. So rasanya lah sementara Cik hidup lagi, insyaAllah Cik boleh tolong kalau yang berkehendak. Itu dia. Siapa-siapa yang berminat dan berkehendak nak ada produk sendiri, cepat-cepat bagi tahu Acik. Boleh kita bersembang. WhatsApp senang. WhatsApp Amir pun boleh, atau Acik pun boleh. So boleh. So, kalau nak cepat-cepat ambil peluang ini. Okey Cik Okey. Alright. Assalamualaikum.